Imam Mahdi, satu nama yang disebut dalam puluhan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar cerita mitos atau ramalan, tetapi satu janji besar dalam Islam. Janji bahawa di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin dari keturunan Nabi sendiri yang akan memimpin umat Islam kembali ke jalan benar. Menurut hadis sahih, namaku seumpama namanya dan nama bapaku seumpama nama bapanya. Riwayat Abu Daud. Nama penuh Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Beliau adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui zuriat Fatimah Al-Zahra dan cucunya Imam Hasan. Imam Mahdi bukan seorang nabi tetapi seorang khalifah akhir zaman. Beliau tidak membawa agama baru, tetapi akan menghidupkan semula sunnah Nabi yang telah lama ditinggalkan. Beliau akan memperbetulkan kerosakan dalam umat Islam, meluruskan semula akidah dan memimpin dengan penuh keadilan. Dalam banyak riwayat, Imam Mahdi akan muncul ketika dunia dalam kekacauan. Peperangan berlaku di sana-sini, kezaliman melampau, dan umat Islam berpecah belah. Yang menarik, Imam Mahdi pada mulanya tidak akan dikenali oleh sesiapa. Beliau akan hidup seperti orang biasa, tanpa dikenali sebagai pemimpin. Namun apabila fitnah besar melanda, para ulama dan umat Islam akan memaksa beliau untuk bangkit memimpin. Dan ketika itulah, beliau akan dibayar di hadapan Kaabah, antara Hajar Aswad dan Makam Ibrahim. Di situlah bermulanya era kebangkitan Islam yang sebenar. Kemunculan Imam Mahdi bukan sesuatu yang diumumkan secara terang-terangan. Beliau tidak akan berkata, "Aku adalah Mahdi." Bahkan dalam banyak riwayat, disebut bahawa beliau sendiri tidak tahu dirinya adalah Mahdi. Sehinggalah Allah mentakdirkan waktunya. Apa yang berlaku? Ketika dunia dalam kekacauan, akan berlaku fitnah besar di Timur Tengah. Negara-negara Islam runtuh satu demi satu. Peperangan merebak, umat Islam berpecah, hilang pemimpin sejati. Ketika itulah, satu pasukan akan keluar dari Khurasan, iaitu kawasan yang meliputi Iran, Afghanistan dan sebahagian Pakistan hari ini, membawa bendera hitam. Sebagaimana disebut dalam hadis, mereka akan bergerak ke Mekah dan mencari seorang lelaki yang cuba melarikan diri dari kepimpinan. Itulah Imam Mahdi. Beliau akan dipaksa oleh umat Islam dan para ulama untuk memimpin dan akhirnya dibayar di hadapan Kaabah. Hadis Nabi menyebut, akan berlaku perselisihan selepas kematian seorang khalifah. Maka keluarlah seorang lelaki dari Madinah ke Mekah, lalu penduduk Mekah membayarnya antara rukun dan makam. Abu Dawud Ahmad. Ini bukan kisah rekaan. Ia disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih 1400 tahun yang lalu. Dan tanda-tanda itu sedang muncul satu demi satu hari ini. Setelah dibayar, Imam Mahdi akan mula membentuk pasukan kebenaran. Beliau akan memimpin bukan sahaja secara fizikal, tetapi juga secara spiritual dan rohani. Beliau akan membawa manusia kembali kepada Islam yang sebenar, tanpa sekularisme, tanpa kemunafikan politik. Dan dari situlah kebangkitan Islam akhir zaman akan bermula. Kemunculan Imam Mahdi tidak berlaku tiba-tiba. Ia didahului oleh tanda-tanda besar, sebagaimana disebut dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat beberapa tanda utama yang perlu kita tahu. Pertama, fitnah. Peperangan besar. Akan berlaku kekacauan politik, ekonomi dan sosial di Timur Tengah. Negara-negara Islam akan saling bermusuhan. Akan berlaku banyak darah ditumpahkan. Rakyat dibunuh, pemerintah zalim dan umat Islam tidak lagi bersatu. 2. Gerhana matahari, bulan dalam Ramadan. Hadis menyebut bahawa akan berlaku 2 gerhana dalam bulan Ramadan sebagai tanda hampirnya kemunculan Mahdi. Ini pernah berlaku beberapa kali dan ramai ulama mengatakan kita kini sedang menghampiri waktu itu. 3. Kemunculan bendera hitam dari Khurasan. Pasukan dari wilayah Khurasan akan membawa bendera hitam sebagai tanda sokongan kepada Imam Mahdi. Mereka akan menentang pemerintah zalim dan menuju ke Mekah untuk mencari pemimpin sejati. 4. Kejatuhan pemerintah Arab. Beberapa hadis menyebut akan berlaku kematian seorang khalifah dan perebutan kuasa yang akhirnya membawa kepada kemunculan Mahdi. 5. Perang di Syam dan Iraq. Bumi Syam, Syria, Lubnan, Palestin, Jordan dan Iraq akan dipenuhi dengan darah dan fitnah. Hari ini, tanda-tanda ini sudah pun berlaku.
6. Perpecahan umat Islam. Umat Islam akan terbahagi kepada banyak mazhab dan aliran. Ramai yang keliru dan tidak tahu mana yang benar. Inilah saat umat paling memerlukan seorang pemimpin sejati. Dan di sinilah peranan Imam Mahdi akan muncul. Imam Mahdi bukanlah satu watak mitos. Tanda-tanda kemunculannya sedang berlaku di hadapan mata kita hari ini. Persoalannya, adakah kita sudah bersedia untuk menyambutnya? Atau kita akan jadi golongan yang menolaknya? Selepas dibayar di hadapan Kaabah, Imam Mahdi akan memulakan tugas besar sebagai pemimpin umat Islam. Tetapi ini bukan kepimpinan biasa. Beliau akan memimpin dalam keadaan dunia sudah sangat kacau. Pertama, perang besar antara hak dan batil. Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dalam peperangan menentang kuasa-kuasa besar dunia. Di sinilah akan berlaku pertempuran yang disebut sebagai Malhamah Kubra, iaitu peperangan terbesar dalam sejarah manusia. Peperangan ini bukan sekadar antara dua negara, tetapi antara dua dunia. Dunia yang menyokong kezaliman, penjajahan. Dunia yang memperjuangkan keadilan, tauhid. 2. Penyatuan umat Islam. Sebelum ini umat Islam berpecah Syiah, Sunni, Wahabi, Sufi. Semua bertelagah. Tetapi Imam Mahdi akan menyatukan mereka di bawah satu panji, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. 3. Menumbangkan pemerintah zalim. Imam Mahdi akan memimpin untuk jatuhkan pemimpin-pemimpin zalim, termasuk di negara-negara Islam sendiri. Akan berlaku perubahan besar-besaran dalam dunia Islam. 4. Memimpin ekonomi Islam. Beliau akan menghapuskan riba, menegakkan keadilan dalam pembahagian harta, dan memastikan kekayaan diagih secara saksama. Zaman Imam Mahdi akan kembali zaman seperti Khalifah Umar. Tiada lagi orang miskin yang kelaparan. 5. Mengajak Barat kepada Islam. Yang paling luar biasa, Imam Mahdi akan mengajak bukan Islam untuk menerima Islam dengan hujah dan keadilan. Ramai bangsa asing akan memeluk Islam kerana kagum dengan keadilan pemerintahannya. Imam Mahdi bukan hanya pemimpin untuk orang Arab atau orang Timur Tengah. Beliau adalah pemimpin seluruh umat manusia dari Timur hingga Barat. Tetapi sebelum semua ini berlaku, satu perkara besar akan datang. Ketika dunia sedang melihat kebangkitan Islam di bawah Imam Mahdi, tiba-tiba muncul satu ujian paling besar dalam sejarah manusia. Dajjal, makhluk paling menakutkan. Fitnahnya lebih dahsyat daripada mana-mana fitnah sejak zaman Nabi Adam Amerika Syarikat. Dia akan datang bukan dengan senjata biasa, tapi dengan tipu daya, sihir, dan keajaiban palsu. Pertama, kemunculan Dajjal. Dajjal akan muncul dari Khurasan atau wilayah antara Syam dan Iraq dan akan berjalan di seluruh dunia kecuali Mekah dan Madinah. Dia akan bawa apa? Kekayaan. Dia boleh turunkan hujan, suburkan bumi dan buat siapa ikut dia jadi kaya. Makanan, siapa sokong dia kenyang. Siapa lawan, kelaparan. Penipuan, dia akan dakwa diri sebagai Tuhan. Inilah sebab Nabi SAW suruh kita hafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi sebagai pelindung dari fitnah Dajjal. 2. Imam Mahdi. Umat Islam bersiap. Imam Mahdi akan mempersiapkan pasukan akhir zaman. Ketika itu, teknologi moden sudah hancur dan peperangan kembali kepada cara tradisional kuda, pedang dan panah. Di sinilah umat Islam akan berada di bawah satu panji menanti bantuan Allah. 3. Turunnya Nabi Isa Amerika Syarikat. Dalam kemuncak peperangan, ketika Dajjal sudah hampir menguasai dunia, Allah akan turunkan Nabi Isa Amerika Syarikat di Menara Putih, Masjid Umayyah, Damsyik. Beliau akan turun bukan sebagai Nabi baru, tetapi sebagai pembantu Imam Mahdi. Beliau akan membunuh Dajjal di Bablut Yeda, Palestin. Hadis menyebut, Dajjal akan dibunuh oleh Isa bin Maryam di pintu Lud. Muslim. Inilah kemuncak kemenangan Islam akhir zaman. Selepas Dajjal dibunuh, umat Islam akan menikmati zaman keamanan dunia di bawah pemerintahan Imam Mahdi dan Nabi Isa Amerika Syarikat selama beberapa tahun. Tiada lagi peperangan, tiada lagi kezaliman. Dunia akhirnya berada dalam keseimbangan dan rahmat. Imam Mahdi bukan kisah dongeng, bukan mitos, bukan cerita untuk menakutkan orang. Imam Mahdi adalah janji Allah, janji bahawa di saat dunia penuh kegelapan, akan muncul seorang pemimpin yang memimpin dengan cahaya petunjuk. Tetapi persoalan terbesar bukanlah bila Imam Mahdi akan datang. Persoalannya adalah, apakah kita sudah bersedia?
Sudahkah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Sudahkah kita bersihkan hati daripada cinta dunia berlebihan? Adakah kita akan berada dalam saf Imam Mahdi atau menjadi orang yang menolak dan memusuhinya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Beruntunglah mereka yang hidup di zamannya dan menyokongnya, dan celakalah mereka yang memusuhinya." Hadis riwayat Ibn Majah. Ingat, Dajjal bukan hanya datang dengan satu mata dan kuasa ajaib. Fitnah Dajjal sudah pun bermula hari ini. Penipuan media, hiburan melampau, kerosakan akhlak, perpecahan umat, semua ini adalah persiapan halus ke arah kemunculannya. Dan di tengah-tengah fitnah itu, kita perlukan Imam Mahdi. Tetapi Imam Mahdi juga perlukan kita. Umat yang kuat, umat yang sedar, umat yang bersedia berjuang. Maka marilah kita mula dari hari ini. Perbaiki diri, perkuat iman, tinggalkan maksiat, sebarkan kebenaran, supaya bila saat itu tiba, kita tidak lagi berkata, "Kenapa aku tak bersedia?" Tetapi kita akan berkata, "Inilah masanya." Untuk bersama perjuangan akhir zaman,